doa. Mak dengan ayah ni meninggal 30 tahun. Doa yang Nabi ajar suruh doa kat mak bapak, tak doa-doa. Doa orang hidup contoh, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini untuk mak bapak hidup. Mak bapak mati, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu untuk ayah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Itu untuk mak. Kalau kedua-dua dah tak ada, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ustaz, mak saya mati 37 tahun sampai lah tak apa-apa. Apa hang buat? Aku datang kelas ni boleh kata setiap hari kelas. Kita tak doa. Bila kita doa, Tok Imam tolong doa. Bila Khamis malam Jumaat, Tok Imam kita bagi duit suruh buat tahlil arwah.